Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Zafra binti Ahmad Kamal. Jadi untuk video kali ini adalah untuk saya menerangkan tentang ujian assertive theory, iaitu merupakan adalah ujian psikologi bagi kursus KKA 3023. Okey, untuk latar belakang instrumen ujian assertive theory, ia bertujuan untuk mengenal pasti sama ada individu bersifat pasif, positif atau agresif. UAD ni digunakan untuk menilai gaya tingkah laku seseorang sama ada seperti yang diperkatakan tadi, pasif, positif atau agresif. Dan alat ini banyak digunakan dalam kaunseling, pendidikan dan latihan sosial kerana ia mudah dan sangat praktikal. Dan dia menyebabkan juga dengan pembangunan diri jugalah. Seterusnya, pengubah dan asal usul. Ujian ini diadaptasi daripada instrumen yang sedia ada yang direka oleh pakar psikologi sebelum ini dan disesuaikan untuk kegunaan di Malaysia. Ia digunakan dalam latihan kemahiran sosial serta intervensi kaunseling, terutamanya dalam kalangan pelajar dan remaja. Di mana macam saya katakan tadi, diadaptasi daripada instrumen yang sedia ada. Maknanya di sini dia dihimpunkan daripada alat ujian oleh pelbagai pakar psikologi dan digunakan secara meluaslah untuk penggunaan modul latihan kemahiran sosial dan komunikasi. Dan versi ini digunakan di Institut Pendidikan Tempatan dan juga latihan kaunseling IPT. Baik, untuk pentadbiran instrumen dan cara menjawab. Okey, untuk UAD ni dia ada tiga versi sebenarnya, dan di sini saya tunjukkan dua versi, iaitu versi kedua dan versi ketiga. Di mana dekat sini, kalau untuk versi 2 dan 3 ni mempunyai 8 lebih kurang dia punya item, dan responden boleh menjawab sama ada melalui pilihan jawapan tu ataupun menggunakan skala likat mata, skala likat 4 mata. Macam versi kedua dan versi ketiga ni, dia memerlukan untuk responden menjawab berdasarkan skala likat 4 mata, dan masa yang diperlukan untuk menjawab adalah selama 10 hingga 15 minit. Sasaran responden adalah pelajar sekolah menengah, IPT dan orang dewasa sesuai. Baik, untuk cara menjawab pula, bagi responden hanya perlu untuk memilih satu jawapan yang paling menggambarkan tingkah laku mereka dalam situasi yang diberikan. Contohlah, yang pertama tu dalam versi kedua tu, dia mengatakan membiarkan orang lain mengambil inisiatif memulakan perbualan. Jadi kalau kita tengok skala pemakahan di atas, dia ada skor daripada 1 hingga 4, di mana 1 tu adalah hampir setiap masa. Andai kata beliau dia membiarkan orang lain mengambil inisiatif memulakan perbualan hampir setiap masa, boleh tandakan pada ruangan 1. Melainkan dia tak pernah biarkan orang lain mengambil inisiatif memulakan perbualan, boleh tanda pada 4. Kemudian untuk cara pengiraan skor pula, saya tunjukkan untuk versi 2 dan versi 3, di mana untuk versi 2 dan ketiga ni sama, cumanya perbezaan dia adalah dia kontra. Kalau 1 untuk versi 2 adalah hampir setiap masa, tapi kalau untuk versi 3 pula tak pernah. Dia terbalik kat situ, dan seterusnya lah. Cumanya yang sama dia, tak ada, sebab 2 dengan 3 pun dia terbalik juga. Dia tukar macam tu. Okey. Seterusnya, untuk versi 2 ni, kita dah selesai dah jawab semua 8 item tadi tu, kemudian kita akan jumlahkan markah dia berdasarkan yang 1, 2, 3, 4 tu. Jadi kalau kita tengok pada kaedah pemakahan di sini, untuk skor 8 hingga 15
tahap dia menunjukkan adalah pasif. Manakala 6 sampai 23 dia merupakan seorang yang asertif, dan seterusnya 24 hingga 32 dia merupakan seorang yang agresif. Dan untuk versi ketiga pula, okey, dia lain, tak sama, dia beza kat situ. Beza dia untuk skor markah 7 hingga 13 dia pasif. Untuk skor markah 14 hingga 20 dia merupakan seorang yang asertif. Kalau dia dapat skor markah 21 hingga 28, antara tu dia merupakan seorang yang agresif. Sama juga versi 1, versi 2, versi 3, jumlahkan terus dan nilai total tu akan tengok pada kaedah pemakahan berapa. Dia tengok tahap dia berapa, dekat mana, pasif ke, asertif ke, agresif ke, macam tu contoh. Okey, seterusnya untuk interpretasi skor. Skor yang kita dapat tadi tu, sama ada kita pasif, asertif maupun agresif, dekat situ menunjukkan ini saya nak terangkan pasif ni macam mana, asertif ni macam mana, dan juga agresif ni macam mana. Okay, untuk gaya pasif, gaya pasif ni dia adalah orang yang kurang keyakinan dan orang yang takut nak menolak permintaan dan cenderung mengelak konflik. Sebab dia ni salah satunya juga dia mudah dipengaruhi lah. Itu pasif. Dan seterusnya saya yang agresif dulu. Untuk agresif pula, kebiasaannya orang yang kita lihat mereka ni dominan, mendominasikan sesuatu situasi, dan dia suka menekan-nekan, macam paksa-paksa macam tu kan. Lepas tu dia juga suka mengawal sesuatu. Dan kemudian untuk agresif ni, semua yang dia buat tu adalah lebih kepada komunikasi. Dia cara dia bercakap, dia akan mendominasi, dan cara dia nak kawal sesuatu tu pun dia akan bercakap dengan, orang kata, paksa-paksa lah macam tu. Ni lagi satu adalah asertif yang terusnya adalah asertif. Untuk asertif adalah dia menunjukkan keseimbangan, seseorang tu mampu nak menyuarakan pendapat dengan jelas dan sopan. Masih ada common sense lagi lah kat sini, sebab dia dah yakin dan dia tegas dengan pendirian dia, tapi dia juga masih lagi boleh menghormati hak orang lain. Macam tu. Jadi kat sini ujian ni adalah nak membantu dalam intervensi kaunseling dan latihan komunikasi lah secara umumnya. Okey. Jadi sebagai penutup, kesimpulannya, ujian asertif diri ini ialah satu alat ujian ringkas, praktikal dan mudah dipahami, membantu individu memahami gaya komunikasi dan membina kemahiran sosial. Dan ia sesuai untuk bimbingan individu dan pembangunan sasial. Jadi setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.